akan tegas atas kes buli cyber. Kajian mengenai cyberbully sebagai contoh, sebagai salah satu aspek buli, iaitu cyberbully, makin menjadi. Isu buli cyber di media sosial akan dibentang dalam mesyuarat kabinet Jumaat depan. Malaysian Communications and Multimedia Commission took down 8,756 cyberbullying-related contents in 2024. Saya pelajar televisyen. Saya nak tanya tentang buli boleh tak? Sebelum tu kena pergi dulu. Kamu apa? Saya Muhammad Nabhan. Amanda Kalisha binti Amirah Ashraf. Awak? Saya Amanda Safin. Okey. Soalan pertama, apakah yang anda faham tentang maksud buli? Buli ni tentang sudut mangsa ataupun mangsa yang dibuli di sekolah. Lebih kepada muzik, kacau fizikal orang. Seterusnya, untuk soalan kedua, pernahkah anda mengalami atau menyaksikan kes buli kat sekolah? Mengalami tidak pernah, tapi menyaksikan pernah. tak pernah. Tak pernah kena, tak pernah nampak. Orang kena dan pernah nampak. Buli daripada media sosial. So, benda senang berlaku. And benda tu juga senang sebar and betul buat. Lagi awak rasa macam mana? Buli fizikal. Awak rasa macam mana? Buli senang. Sebab soalan yang keempat, bagaimanakah perasaan mangsa buli yang menghadapi segala-gala apa yang dia hadap? Apa yang dia orang hadap? Gangguan mental, stress, sedih. Takut? Awak? Mungkin dia trauma juga lah. Rasa down, rasa macam nak bunuh diri tu adalah Mungkin dia akan trauma akan lepas sekolah. Tiga remaja bersedaran mengenai Perbuatan buli cyber tergolong dalam kategori menganiaya orang lain. bahan buli cyber masih lagi kurang dalam usia 17 tahun ditahan di tanah. Fizikal ni? Selalu nampak buli cyber kat ni? dalam TikTok WhatsApp. Okay, soalan yang ketiga. Jenis buli apakah yang paling kerap berlaku dekat sekolah? Body shaming asalnya. Buli shaming contohnya? Kata expression dia, otak, gemuk dan Okey. Soalan yang kelima. Apakah tindakan yang biasanya diambil oleh pelajar apabila melihat kes buli? sebenarnya dia akan bagi tahu kepada kita ataupun rujukkan kaunseling. Soalan keenam. Adakah anda berani melaporkan kes buli? Kenapa? Saya berani sebab kita patut bantah kes buli ni. Tengok contoh macam kes Zara Khairina tu tengok sampai mati tu lah. Okey, soalan yang terakhir. Apakah langkah yang anda rasa berkesan untuk mencegah buli di sekolah? Kita kena buat kempen anti-bully. Saya kena kecam dekat media sosial. Jadi sekarang saya rasa sedih dan tertekan sangat sampai saya tak boleh belajar. Boleh tak cikgu bantu saya? Tolong jagakan yang akan datang punya masa ni. Jangan hilangkan lagi seorang macam ni.